Ya kelebihan ya ada, hak tu nak buat we perasa. Kalau dia tak ada nak perasa dengan apa? Nah, nak perasa dengan harta tak ada. Nak perasa dengan jangok, kita huduh. Nak perasa dengan suara, oh kita serak. Nah, nak perasa dengan apa? Tu boleh. Tapi di samping itu ada juga perasa tu nama Allah, perasa tak ada kerakor. Tak ada kerakor, ada kerakor, ada kerakor je. Dia perasa boleh. Nafsu ni ayat tak angin je ni tinggi sungguh dah. Sahabat dalam ayat tu wala tattabi'il hawa. Muhammad, jangan akak ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Menyebabkan kalau mu turut, menyebabkan hawa tu lah menyesatkanmu dari jalan Allah. Betul tu, jangan duk turut. Jangan duk turut hawa. Jangan duk turut perasaan. Jangan duk turut sangat perasaan. Kan? Perasaan kita ni kadang ada tinggi. Tu rendah je. Perasaan tu lebih wala tak ada apa pun.